Laporan ini disediakan bertujuan sebagai makluman kepada Puan Nur Arlina binti Mat Lazim berkaitan penganjuran program jejak budaya warisan bertempat di SMK Tun Perak, Muar. Anjuran pelajar Lab 2A TVET Mara Ledang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Kami dari kelas L2A pada hari ini akan melaksanakan tugasan 2 bagi subjek pengajian Malaysia DUA 20062. Saya Muhammad Rafi Syafi'i bin Mat Rafi. Saya Muhammad Ashraf Farhan bin Zainuddin. Saya Aliana Suha binti Muzammil. Dan saya Akilah binti Alias. Pada hari ini kami akan menjalankan program Jejak Budaya Warisan Di SMK Tun Perak, Muar. Program ini dianjurkan dengan objektif bagi memperkenalkan etnik dan budaya warisan di Malaysia kepada para pelajar. Seterusnya, program ini juga bertujuan untuk membina kesedaran tentang kepelbagaian dan toleransi antara kaum di Malaysia. Seramai 93 orang pelajar dari SMK Tun Perak Muar telah pun menyertai program jejak warisan budaya ini dan mereka telah dibahagi kepada 12 jenis kumpulan yang mewakili negeri masing-masing, iaitu Negeri Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak, Selangor dan Terengganu. Seterusnya, peserta menyertai aktiviti lintas masa misi sejarah di mana mereka perlu melalui beberapa checkpoint yang mengandungi cabaran yang berbeza. Antara aktiviti yang dijalankan ialah menyusun cawan menjadi piramid dan menjawab soalan dalam bentuk pantun. Kemudian diikuti dengan timbang dadu sebagai cabaran masa serta permainan blind colour sambil menjawab soalan sejarah. Dan akhir sekali, peserta juga menyertai kuis Dibidibidip yang menguji pengetahuan mereka tentang sejarah dan budaya. Alhamdulillah, kita dah habis dah program kita pada hari ini. Tepuk tangan. Macam mana? Seronok tak? Seronok. Boleh lah. Okey, saya nak tanya sikit, apa yang adik-adik boleh belajar daripada program ni? Pengalaman untuk mencari ilmu yang baru. Okey, bagus. Kita dapat mengisi masa lapang bersama. Dan Bosan sangat duduk asrama? bolehlah, lagi-lagi time puasa ni dia orang tak nak lakukan aktiviti seperti riadah. Lepas tu kita dapat belajar budaya-budaya dari negeri lain lah. Semangat kerjasama pun kita ada dapat pupuk kan. Okay, so daripada semua aktiviti ataupun sepanjang hari ini, apa yang korang dapat simpulkan daripada program yang kami jalankan? Apa sebenarnya motif yang cuba kami sampaikan kat awak? Motif yang kalian cuba sampaikan, cara nak orang kata bekerjasama lah apa semua tu. Lagi Adri? Motif dia Dapat belajar dan kita dapat belajar belum. Kita dapat belajar sejarah-sejarah kuih seperti bangunan-bangunan lama, graf tangan sebagainya. Dan Kita mendapat mengingati siapa pahlawan dan apa nama seluruh bunga dan pelbagai bangunan. Okey, sekarang saya nak tanya adik-adik, stesen apa yang paling adik suka dan kenapa? Okey. Stesen nombor. Stesen Yang atas tu yang atas. Last sekali. Yang last main sekali. apa? Dapat dia memainkan dua peranan, iaitu mengawal mengendalikan dadu supaya dadu itu tak jatuh, dan pemain lain dapat macam ni apabila pengadil memberikan isyarat untuk memilih warna ataupun nama kali itu, pemain tersebut haruslah cepat untuk tak pun cekap dalam memilih, menguji fikiran kita supaya tak mengambil jalan yang lain. Faham. Okey. Adik pula macam mana adik? Saya menyukai stesen yang pertama saya buat adalah stesen 3. Saya suka sebab permainan tu menguji kita punya
ketarasan kita untuk membuat gaya dan juga dia menggerakkan otot-otot dalam kita supaya beraktif lah. Kakak. Okay, bagi saya lah, stesen nombor 1 tadi. Sebab kita dapat membina satu pantun yang sangat, orang kata luar biasa lah. Part kerat ada, segera punya. Kita macam, apa? Terus dapat cara idea nak buat pantun tu. Okay. Itu saja. Bye. Itu saja program siksa kami pada hari ini. Bye. Terima kasih. Jumpa lagi.